Ustaz, Ya. kita keluar, kita belajar untuk berada di dalam solat macam kita tadi, maghrib, duduk di awal waktu, duduk di dalam saf. Betul. Semua pilihan Allah. Subhanahu wa maknanya Allah memandang kita. Sungguh Sungguh betul. Ustaz Betul sangat. Allahu Betul Akbar. Jadi hari ini insya-Allah tajuk kita fitnah. Fitnah itu jahat. Jahat. Oh, tajuk pun dah jahat. Tajuk pun dah jahat. Macam saya Ustaz, baru-baru ni orang fitnah saya. Saya masih mencari yang kedua. Orang fitnah. Betul. Mana ada saya berani? Takkan saya nak buat benda-benda macam tu Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahulah dekat semua. Ya. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat penghuni langit dan juga bumi. Betul. Bahkan semut di dalam lubang dan ikan-ikan di lautan. Betul. Benar-benar mendoakan orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Baik. Jadi tuan rumah kita ada di dalam golongan ini kerana menyediakan tempat fasilitas untuk kita hari ini belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Tepat sekali. Ustaz. Ya, saya. Fitnah ni Ustaz. Betul. Nabi cakap sesungguhnya fitnah itu tidur. Ya. Dan Allah melaknat kepada sesiapa saja yang membangkitkannya, yang membangunkan fitnah itu. Allah laknat dia Ustaz. Betul. Jadi kita nak tahu ni Ustaz, ni cerita pasal fitnah. Cerita adik-beradik. Okey, apa? Fitnah ni dia macam-macam jenis Ustaz. Betul. Kalau macam saya pergi kerja, dululah masa saya buat meletup dulu, saya balik je, isteri saya kata, you ada apa-apa ke dengan Nilofa? Fitnah ke Ustaz? Itu cepat sangat tu. Cepat sangat tu. Sebab sampai sekarang masalah ni Ustaz. Dulu dengan Nilofa, sekarang ni dengan Hawa pula. Macam mana dah duduk semua? Saya cakap nama saya Nabil, bukan Adam. Kalau Adam, ya dia. Kalau betul, Adam dengan Hawa berpisah tiada. Berpisah tiada. Ini Nabil tak ada lah dengan Hawa. Nabil dengan Zira. Nabil dengan Zira. Yes, of course. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Terima kasih kepada Bang Bil. Ni ya Allah, semoga Bang Bil panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin. Berapa? Baru birthday 2 hari? 24 hari bulan baru birthday Nabi. Nabil 26. Umur 24. Sebayangan MB MB muda lagi 22. Jadi pak saya tu. Jadi kita doakan mengambil panjang umur, murah rezeki, tetap imannya. Amin. Amin. Semua yang ada dekat dalam ni juga Ustaz. Amin juga kita ambil sebenarnya. Datuk dan juga semua tif-tif terhormat, Tuan Imam, barisan asatizah, ada salah silap daripada kami berdua di hadapan ni, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Bila sembang tajuk fitnah, biasanya semua orang akan, ialah macam tajuk kita, fitnah itu dahsyat. Tapi kalau kita tengok pemahaman semua orang, rata-rata semua orang kata hang suruh buat fitnah nah? Allah kata dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dia akan baca ayat tu, fitnah ni lebih besar daripada membunuh. Mana orang akan baca ayat tu. Tapi sebenarnya nak habaq dulu Ustaz, fitnah yang kita cakap ni beza dengan fitnah yang ada dalam Quran. Untuk pengetahuan semua, dalam Quran ada lebih kurang plus minus
kalimah fitnatun fatanunta marbutah. Okey, tengok elok-elok. Fatanunta marbutah, dia membawa 10 maksud dalam Quran sekurang-kurangnya. Dengan ilmu cetek saya ni lah, dia ada lebih kurang 10 maksud. Dia bukannya maksudnya satu saja, ada. Malahan kalau kita tengok fitnah ni, yang Nabi kata fitnah ni tidur, jangan siapa bangkitkan dia, siapa bangkitkan dia Allah melaknat orang macam ni, yang Abang Nabil bacakan tadi kepada kita, ataupun dalam sabda Nabi yang lain dan sebagainya. Kalimah fitnah itu ejaan Melayu. F-I-T-N-A-H, fitnah. Fitnah ni beza dengan fatanunta marbutah. Beza. Beza dia tang mana? Ni yang nak cerita ni. Ada sebab tu kalau kita kata fitnah tu jahat, ni fitnah mana satu? Sebab apa? Kalau fitnah dalam bahasa Melayu, orang Arab panggil ribah. Orang Arab panggil ribah. Kalau fitnatun fatanunta marbutah, dia ada 10 maksud. Maksud yang pertama, maksudnya fitnah itu adalah ujian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkaitan dengan fitnah, menunjukkan kepada ujian kepada kita. Jadi hidup ni sebagai fitnah kepada kita, ujian kepada kita. Itu satu. Fitnah kedua dalam Quran, dia membawa maksud apa? Aniaya. Macam mana orang-orang menganiaya Nabi dan para sahabat. Allah menggunakan kalimah fitnatun. Yang ketiga, kalimah fitnah membawa maksud dalam Quran adalah berpaling wajah daripada menghadap. Berpaling, maknanya Allah Ta'ala kata dekat Nabi tu, duk ambil kira sangat, mereka ni dah berpaling banyak dah daripada hang ketika mana hang membawa firman-firman Allah kepada mereka. Mana berapa kali dah mereka belah daripada Nabi, tak mau pandang, maknanya berpaling wajah atau memalingkan wajah daripada kebenaran Nabi. Fitnah maksud dia. Yang tu dalam bahasa Arab. Lagi fitnah dalam bahasa Arab maksudnya godaan. Banyak sebab okey, tengok elok-elok. Bahasa Arab ni dia ada beza, bukan sahaja pada maksud dia tu, dia punya baris titik pun beza. Kalau contoh khutbah, khutbah yang kita duduk dengar atas mimbar, orang duk baca khutbah. Betul. Kalau bariskan bawah dia jadi khitbah. Eja sama, khutbatun, eja khutbah macam mana? Nanti saya get back balik. Bata marbutah. Ejaan dia sama. Jadi yang pertama baris depan. Jadi khutbah baris depan. Khutbah maksudnya membaca khutbah di atas pentas perong bagi lagu tu. Khitbah? Kalau khitbah masuk Minang. Saya nak masuk khitbah. Sabar bawa betul dah. Tadi kata tak berani. Tak berani. Minang tu tegak. Ada cikgu-cikgu Ustaz. Tak apa. Intim. Aku tahu kau menyintai. Intim Ustaz. Beza Ustaz Beza. Tapi baris baris atas, baris bawah. Baris depan, baris bawah. Jadi bahasa Arab memang totally berbeza. Kalau yang khutbah kita mesti dengan kuat suaranya, nyaring bacaan dia, mesti kena kalau Nabi SAW dengan matanya merah, dengan semangatnya, kalau waktu perang dengan pegang pedangnya. Kan beza kalau dengan khutbah ni masuk Minang. Lembut lembut baris bawah. Pantun 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2, 3 boleh ku cari, mana nak sama anak pakcik seorang, cikgu intim seorang. Ustaz Ultram Pak. Sabar bawa betul dah. Itu contoh. Okey, tapi tengok. Kalau ada peluang itu contoh. Jadi apatah lagi kalau dengan penggunaan perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang membawa kepada suasana yang berbeza. Benar. Jadi fitnah ni kalau dalam bahasa Arab
dia membawa hampir 10 makna. Tadi baru 5 Ustaz. Tak mau takkan nak bincang tu saja. Sebab kita ada benda yang kita nak bawa kat semua dengan tajuk kita hari ni sebenarnya. Betul. Jadi bila tajuk hari ni kalau nak cari dalam Quran, jangan cari fitnah. Fata nun ta marbutah. No, yang tu bahasa Arab. Jadi kita nak cari apa Ustaz? Kalau dalam Al-Quran untuk tajuk kita hari ni, fitnah itu jahat, bahasa Arab panggil ribah. Dia dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Mana ayat dia Ustaz? A'udzubillahi Main minta main petik ya. Ustaz kan. Kalau Ustaz minta dengan saya memang tak dapat langsung lah. Saya minta dengan Ustaz. Macam mana Ustaz ayat? InsyaAllah kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, betul tak? Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Mencari Ustaz, ya ayyuhallazina amanu, betul. Tengok Ustaz, tanya untuk imam lah, betul tu imam lah. Tapi kita buka sebab kalau kita baca, orang kata bolehlah hang nak ceramah hang bacalah ikut perasaan hang. Cuba baca hak betul-betul punya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, muka surat sebelah kanan atas sekali, betul? Betul Ustaz. Bang Bil nak check kah? Tak apa Ustaz tengok. Saya tengok. Saya tak mau nampak tak apa nampak je. Biasa pegang Quran. Betul. Ini handphone boleh jadi salah ke apa kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Betul tak? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Zon sabar. Aywa, tamam betul. Inna ba'da dhanni ism. Belum. Tu mukaddimah. Dia kata, hai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang beriman, jauhkan diri kamu daripada banyak bersangka-sangka. Tu dia. Itu awai, buah awai. Kalau kita nak syarah ni panjang, kita sikit-sikit je. Inna ba'da dhanni ism. Sesungguhnya bersangka-sangka itu kebanyakannya adalah membawa kepada dosa. Okey, khalas, kita tahu dah. Jadi buah pertama awal nak bawa kepada fitnah yang bahasa Melayu punya ni, iaitu ribah. Dia mesti kita kena banyak bersangka-sangka. Sebab tu hari ni kalau boleh kurang daripada terlibat dengan bersangka-sangka. Tapi nak buat macam mana dah kerja meletup? Oi. Macam mana Ustaz? Bidang kerja kami lagi. Macam tu kan. Tapi nak buat macam mana? Tapi tak apa, relax, tenang dulu. Ayat dia macam mana? Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan kamu tajassus. Tajassus ni dia macam kita spy, mencari salah orang. Ni kadang-kadang bukan kita. Kalau kita bincang tajuk ni, lagu ni sekali lalu tanpa orang dengar perbincangan kita habis, orang akan kata habis tu kalau nak cari salah orang tak boleh apa semua, habis orang yang buat salah lagi buat lah. Habislah kerja polis penyiasat. Macam mana nak buat? Betul? Kalau lagu tu lagu mana? Orang akan bincang lagu tu. Tapi nanti dulu tak bagi habis dulu. Okey, dia kata wala tajassas, jangan buat lagu tu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tengok Allah Taala firman apa? Allah Taala kata apa? Ni terjemahan daripada Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri punya. Okey. Ni kita punya pimpinan Ar-Rahman punya. Dia kata janganlah kamu itu mencari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Ni. Hak yang ni lah fitnah kita kata tadi tu, jahat tadi tu. Dia duk bawa mulut. Pasal apa? Jangan buat macam tu. Allah bagi tahu lagi. Allah kata, ayuhibbu ahadukum, hampa ni syok sangat ke? Allah guna perkataan syok, ayuhibbu hubbun. Dia mesti mai daripada dalam. Awak syok sangat ke? Gamak ke duk kata ke orang ni? Pasal apa? Ayyakula lahma akhihi maitan. Hampa suka ke makan bangkai kawan hampa? Allah. Hampa suka sangat ke duk makan bangkai? Nampak cara Allah atuk jalan cerita ayat ni. Kalau kita baca ayat ni saja, cerita kat semua orang pun, habis dah orang keluar daripada bilik ni, dewan ni, orang keluar, orang tak mau punya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata ni, hampa suka sangat ke duk makan. Ingat tak ada sekali yang jadi realiti di zaman Nabi sendiri? Biasa ingat tak? Biasa tahu tak ayat ni biasa Allah terjemahkan dalam hidup orang betul. Dia tu makan keluar daripada mulut dia keluar daging busuk, keluar bangkai. Tahu tak? Dalam peristiwa di bulan Ramadan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Diringkaskan cerita dulu. Sebab saya nak pergi ada satu lagi cerita panjang yang dahsyat. Yang pengajaran utama tajuk kita malam ni. Okey. Yang tu yang blockbuster malam ni. Okey. Tapi sebelum nak ke situ, kita ambil satu cerita dulu. Orang kata kat sini, ni Allah kata, suka sangat kan makan daging kawan hang yang dah jadi bangkai ni, hang suka sangat kah? Ni firman Allah aja, gambaran, tasawur. Allah bagi gambaran betapa buruknya perbuatan tu. Dah. Biasa jadi betul zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Ada dua orang perempuan di dalam bulan Ramadan, depa mai, Nabi kata ada beberapa problem berlaku. Nabi kata panggil depa dua-dua mai sini. Nabi panggil depa mai sini. Nabi kata muntah balik bawa keluar apa yang ada dalam. Orang kata, "Hai, kami puasa, kami tak makan apa." Nabi kata muntah keluar, tengok apa ada dah. Depa muntah keluar daripada depa, keluar daging-daging busuk. Depa sendiri terkejut tengok apa yang keluar daripada mulut depa. Perum keluar. Terkejut, penuh mangkuk. Nabi kata, taulah depa dua ni di dalam bulan Ramadan punya duk seronok, duk mengata maki orang walaupun depa tak makan ketika bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tu ayat ni jangan main-main. Ni ayat ni sungguh ni. Di zaman Nabi tu jadi betul. Dia keluar balik daging-daging tu di dunia lagi. Di waktu Nabi tu ada lagi. Allah tunjuk dah ke akhirat jangan sembang. Sebab tu fitnah ni jangan buat. Dalam bahasa Melayu F-I-T-N-A-H, fitnah. Kalau dalam bahasa Arab, ribah. Jangan duk buat. Hampa suka sangat kah sampai macam tu? Allah tanya. Sebab apa jadi tajuk lagu ni? Sampai Allah kata bangkai manusia. Sebab dia punya kesan dia bukan pada orang hak cerita tu saja. Orang yang buat tu kesan dia ke akhirat dia kena tibai teruk. Tapi sebelum nak sampai ke akhirat, kat dunia ni bukan kat dia. Kat kita hak yang tak yang buat. Difitnah ni. Ya. Yang difitnah ni betul lah. Hidup kawan tu binasa, hancur hidup kawan tu. Nak naik balik ni, Allahu Akbar. Kesianlah ya Allah. Buktinya di mana? Baik, bukti dia jangan kata orang lain. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam, ibu kita sendiri cerita kat kita. Bang Min nak dengar tak? Mestilah Ustaz. Mestilah. Bukan buat apa pun dah ni. Memang nak dengar cerita. Silalah Ustaz. Rasa saya boleh duduk bawah kot. Saya macam tak function sangat ke Ustaz. Dah dok memang kita buat. Saya temang Ustaz. Bukan, dia tak tahu keberadaan Bang Bil sebelah saya ni lah memberi saya confident nak cakap depan orang-orang besar ni. Ni yang jaga kewangan kena tahulah, takut dia kata siap aku bayar budak ni. Dia pegang mikrofon tak cakap apa pun semua ustaz senang buat duit. Senang buat duit budak ni. Ada. Saya teman. Ada. Baik, Allahumma salli. Tapi belum settle baru 50% tu budak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Ni cerita yang isteri Nabi. Ibu kita sini. Ibu kita betul. Ini ada dalam hadis Imam Bukhari, ada dalam hadis Imam Muslim. Satu hadis yang panjang. Nama tajuk hadis dia. Jangan pula cari hadis fitnah, tak jumpa. Kalau buka hadis fitan, tu saya duk abang betul-betul. Saya duk abang ni satu-satu supaya orang tahu kalau nak cari tu nak cari fitan mana. Kalau cari hadis fitan, dia bawa keluar hadis fitnah akhir zaman. Ujian-ujian akhir zaman. Kalau nak cari hadis yang ni, nama dia hadisul ifki. Hadisul ifki. Cuba type ChatGPT. ChatGPT dah boleh lah. Boleh, ada mesti ada ChatGPT. Kalau tak tahu teruk lah. Ni hadis masyhur. Hadis ni panjang. Siti Aisyah tuan badan sendiri yang cerita peristiwa ni. Baik, cerita dia bermula begini, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Sebab apa? Sebab tajuk kita fitnah itu jahat. So sekarang kita semua nak tahu, bukan jahat tu jahat ke dia tu yang nak kena siksa ke akhirat tu. Dia kena tu kalau dalam bahasa kita lah, tapi kita tak patutlah kata Nabi tak ada, tapi sebab kita ni bukanlah iman tinggi sangat, kata apilah. Kalau bahasa kita mampu pikat hang padan muka hang buat naya ke orang. Tapi sebelum nak kena kat dia tu, orang yang kena fitnah yang tu barai hidup dia, koyak hidup dia, hancur hidup dia. Kat silap-silap daripada apa yang hang fitnah tu, kawan tu boleh jadi kufur. Allahu Akbar. Betul lah dia kena. Jangan kata orang lain. Tengok cerita ni. Cerita ni jadi kat siapa? Cerita ni jadi kat keluarga Nabi. Sebaik-baik rumah tangga. Ada rumah tangga lebih baik daripada rumah tangga Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada.
Ada tak keluarga yang paling berhati-hati dalam membina rumah tangga lebih daripada keluarga Nabi? Keluarga Nabi. Mana ada. Keluarga ni lah paling baik, keluarga ni lah paling selamat, keluarga ni lah paling betul cara hidup dia, keluarga ni lah paling kasih sayang paling tinggi, keluarga ni lah pendinding rumah tangga paling kuat, keluarga ni lah yang turun wahyu, keluarga mana ada yang lain lebih daripada keluarga ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu kita yang duduk dalam majlis hari ni, terima kasih Datuk dan semua, kita kena sedar, jangan pula kata aku tak kena fitnah kot. Jangan duk kata ni hang cuba duk buat sikit diri hang, jangan duk bagi kena fitnah. Ni kalau Nabi pun kena, Allah ni kan pula kita ni Ya, kalau jangan pula dalam diri kita tak apa aku hafal Quran, aku sembahyang, aku tak kena. Awak hang punya hafal Quran dengan Nabi hafal Quran, hang kemah lagi. Hang punya sembahyang kemah lagi. Hang punya bacaan pendinding kemah lagi. Yang Nabi boleh kena, hang tak kena. Tak ada, mesti kena. Sebab tu kita semua kena baca cerita ni, kena baca ayat ni, kena tahu yang ni supaya kita tahu nak overcome dia tu macam mana. Macam mana Mak Sadeh kata apa? It's not about the problem, it's about how you solve the problem. Yes. Macam mana action kita solve problem tu yang penting. Hak ni Allah ajar kat kita dalam hidup. Baik. Sebab itulah Nabi pelakon paling ngam sekali. Sebab Nabi kenal semua. Semua benda yang jadi kat kita, Nabi jadi lagi dahsyat. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa alaiha salam, Datuk Mambil dan juga semua nah. Siti Aisyah kata masa tu kami rombongan dengan Nabi keluar pergi musafir. Okey. Semua orang tahulah sifat orang-orang Quraisy, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Memang kerja mereka rihlah, mereka akan keluar meniaga, keluar buat perhubungan, keluar semua. Okay. Jadi bila sampai nak keluar musafir, baginda Nabi mempunyai isteri yang ramai. Kata Siti Aisyah, standard kami akan cabut undi. Haji Bang Bil tak payahlah. Tak payah, memang tak ada undian pun. Undian dah tutup. Undian dah ditutup lama dah. Jadi kena ambil hatu juga. Nabi dah, Nabi kena cabut undi. Siapa yang ikut? Siapa yang ikut? Yang akan ya ikut betul, tepat. Yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Siti Aisyah, memanglah kena gila tu saya pun prepare masuk. Masa tu Siti Aisyah kalau kita tengok balik, ingat balik, baginda Nabi katalah menikah dengan Siti Aisyah ketika Nabi wafat, umur Siti Aisyah masih muda. Dalam berapa baru belasan tahun. Jadi kalau umur Nabi 63, Siti Aisyah baru belah tahun. Mana peristiwa ni mungkin umur Siti Aisyah baru 12, 13, muda, very young. Naik dengan Nabi, duduk atas pelantak belakang unta tu, gerak. Habis musafir balik, kata Siti Aisyah, kami berhenti R&R. Belum. Tak apa, bukan tak apa. Bawa tenang. Dia lebih kurang macam hentian. Jadi bila berhenti, Siti Aisyah duduk ada dalam tu, Nabi dengan para sahabat turun, ada yang kira semayang lah apa semua. Siti Aisyah tak bagi tahu pun nak pergi mana sebab duduk dalam tu. Tengah-tengah duduk Siti Aisyah kata dia nak pergi toilet. Dia nak kena pergi qadha hajat. Jadi dia kata tak apalah, aku keluar saja dan masuk Maka dia keluar. Ibu kita Siti Aisyah keluar pergi qadha hajat. Selesai memang patah balik. Timing tu betul dah. Inilah saja pesanan kat ibu-ibu, kakak-kakak kita. Walaupun kita tahu kita nak pergi merkit ke, nak pergi mana ke, husband kita tahu apa, tapi benda tak jadi tak apa. Kalau benda jadi, macam ni. Maksudnya pergi toilet kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Memang kena bagi tahu. Apa berat sangat zaman lalu ada. Dapat pahala. Seorang isteri buat lagu tu kepada suami, dapat pahala yang banyak. Benda tu jangan take for granted. Walaupun dia ada green light besar lah kan suami kita. Kita mesti abang isteri kita nak pergi mana pergi lah. Dia tak salah, tapi abang sebab benda tak jadi. Kalau jadi macam ni, tak abang turun pergi dah. Memang balik dah. Balik kalung dia tertinggal. Allah. Masa qadha hajat. Jatuh barangkali, mungkin jatuh ataupun buka ke letak, tak ambil. Patah balik itu nak jadi cerita. Patah balik, rombongan bergerak.
Sebab apa? Kata Siti Aisyah, kami orang perempuan dulu tak banyak daging sangat. Kami makan kurang, jadi badan kami Ingat. Iya. So masa bergerak tu ingat kan? Masa doa tu doa ingat doa ada kat dalam. Sebab tak abang apa? Allah. Jadi bila bangun tu masa gerak dengan Nabi tu tak unta tukutlah menyengit ke apa. Tak ada. Dia bangun elok, dia berjalan. Ingat doa ada macam tadi ya. Bila rombongan bergerak, Siti Aisyah duk ada tang situ. Tengok rombongan pindah. Tapi ni pula peringatan kat kita orang lelaki. Mindset mak kita zaman tu samalah macam isteri kita duk ada. Apa dia? Bila berlaku sesuatu kat depa, benda pertama sekali akan ada, tak apa kot, saat lagi suami aku sedang, aku tak ada dalam tu, dia mai cari aku balik kot. Jadi Siti Aisyah kata, tak apalah, aku duduk tang ni, aku tunggu. Mesti Nabi sedang ya. Mesti Nabi sedang. Nabi mesti cek. Ya, tapi kena jadi cerita tak cek sampai Madinah. Allah. Yang tu. Yalah, orang lelaki kita ni Allah Ta'ala cipta sifat kita. Kalau kita menyimbang lah apa semua, dia kalau dah benda tak ada apa, dia tak ada apalah sampai ke hujung. Kalau ada apa-apa, barulah report kat kita kan. Jadi bila dah sampai ke Madinah, tengok-tengok memang tak ada. Yang Siti Aisyah pula duk tunggu sampai berbaring kat situ. Ni kat Padang Pasir ni? Padang Pasir. Tiba-tiba memang menjadi lumrah Nabi dalam perjalanan. Yang ni lah yang diambil oleh tabung haji, semua kumpulan-kumpulan yang bawa orang pergi haji yang ramai-ramai ini, dia ada satu orang kat belakang. Pendaki-pendaki pun semua orang buat lagu tu. Orang yang dia ada sweeper dekat belakang seorang. Yang check lah sekali. Yes, pandai. Jadi yang sweeper kat belakang ni, dia tak boleh letak orang sebarangan. Sebab apa? Sebab kalau dia jumpa barang dia pergi jual. Betul ya. Dia kena sahabat Nabi juga. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Sahabat Nabi yang paling dipercayai juga mesti kena jadi sweeper. Jadi siapa yang jaga? Itulah Sayyidina Safwan. Sayyidina Safwan As-Sulami radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau sampai beliau kenal. Sebab apa? Sebab time tu ayat menutup aurat turun. Jadi masa time tu memanglah isteri Nabi dibuatkan tutup dekat atas tu tak boleh. Tapi mereka semua dah kenal isteri Nabi sebelum ayat tutup aurat tu demai. Dia dah biasa tengok dah. Jadi tengok-tengok tu apa dia kata? Wallahi, kata Siti Aisyah, dia tak cakap apa dengan aku. Dia hanya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuba bayangkan. Cuba bayang cerita yang jadi kat Madinah tu dengan yang Siti Aisyah cerita kat kita. Siti Aisyah kata dia tak cakap apa dengan aku, melainkan dia sampai-sampai dia tengok. Siapa dia Siti Aisyah dalam bahasa kita? Isteri Nabi. Tapi kalau dalam bahasa pentadbiran, ini first lady ni. Ini first lady ni. Wife kepada presiden ni. Dia pipi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia kata lagu tu, Siti Aisyah jaga, dia terus buat arahan macam turunkan unta yang dia nak carry barang tu. Suruh Siti Aisyah naik, dia tak kacau apa pun. Dia bantu naik saja, settle, terus jalan bawa balik, angkut bawa balik dah. Tapi apa yang berlaku dekat Madinah, tu dia. Aisyah memang tunggu peluang, ada hajat yang tak sampai, nak jumpa dengan Safwan, susun bagi ada skandal. La ilaha illallah. Fitnah ni Ustaz. Habis. Maafkan saya nak, jangan kata kat kawan-kawan kita yang kena fitnah tu benda simple lah. Hanya kata lagu tu. Orang yang paling relax sebenarnya Nabi kita. Tapi tu pun Nabi terkesan. Berapa lama Nabi tak cakap dengan Siti Aisyah? Saja tanya. Sebulan tu. Ni kata fitnah, nampak? Dia boleh damage orang tu. Allahu Akbar. Ni Nabi ni. Orang yang dapat wahyu ni, yang ditarbiah oleh Allah, tapi main dengan fitnah ni. Jangan. Nabi pun duk sengah fikir. Ucapan Nabi lagi dahsyat. Yang tu yang buat Siti Aisyah teriak tu. Mari kita sambung cerita. Boleh sambung je? Boleh. Saya tak ada buat apa lagi ni. Kami ikut lah ni. Saya lagi sampai ayah biskut semua sampai saya seorang ni. Sambung Ustaz. Tapi Ustaz, yang isteri Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia sampai ni dengan sahabat Nabi ni, siapa yang fitnah dia orang ni Ustaz? Tadi Bang Bil yang sebut ayat tadi, fitnah tu apa? Fitnah tu sedang tidur. Jangan buat apa?
Jangan dibangkitkan. Orang buat ya. Orang tengok, contohlah ni kita bagi gambaran lah, minta maaf sebab cerita ni daripada Siti Aisyah. Jadi kita tengok POV Siti Aisyah, boleh faham tak? Betul. Oh, cakap POV baru faham. Kalau belah Nabi pula boleh jadi masa Nabi balik ni tu kan buka-buka tu lah. Tak ada. Nabi mesti tanya, hangpa ada nampak ada Aisyah? Nampak ada Aisyah? Semua orang kan bertanya-tanya. Jadi orang mesti tanya, Aisyah tak balik dengan Nabi? Mesti punya mulut tu sampai. Betul lah. Minta maaf kalau saya tambah sikit. Kami dua daripada tadi, kalau tuan-tuan tengok ni semua orang jadi saksi. Alang-alang kat sini saya hanya abang je dekat Datuk dan juga semua aktiviti termasuklah Imam. Pada pandangan saya, untuk zaman media sosial ni, bila berlaku, ni kami yang mana yang selalu duk kena fitnah ni. Kami nak abang, sepatutnya cara tabayun yang paling betul antara yang kena tambah, bukan sahaja selidik video tu betul tak betul. Kena mai dekat tempat yang berlaku tu, tanya siapa yang hadir, hampa dengar, hampa faham lagu mana. Mana boleh terima pada third party sahaja. Orang tu mai pun tak. Patut terima daripada orang yang ada dekat sini. Itulah cara paling betul. Baru tabayun. Tak kisah sama ada mufti ke siapa ke. Kalau dia tengok pada third party saja, dia akan terpengaruh pada orang yang third party. Jangan katakan untuk mufti ke siapa hakim. Nabi pun terkesan. Takkan kita tak terkesan? Ni daripada pandangan kami yang mana yang selalu duk kena fitnah sangat ni. Mai tanya orang yang duduk sini. Hampa duduk majlis Ustaz Don lah itu, Bang Bil lah itu, hampa faham kat mana? Tak, kami faham kat sini. Oh, kalau orang yang hadir faham lagu tu, yang hampa faham terbalik. Betul apa? Yang tu yang kena penting. Sebab barakah tempat majlis ni ada. Kita jangan ambil sambil lewat benda tu. Betul. Jadi bila sambung balik cerita tadi, bila orang dekat sana dah mula cakap dah Aisyah tak balik dengan Nabi. Aduh, apa yang jadi ni Aisyah? Apa yang telah terjadi? Apa yang ni? Jadi semua duk fikir macam-macam lah. Bukan dia ni, minta maaf lah. Ni kita ambil, kita jadi POV penduduk yang duduk dekat situ. Okey, yang saya minta maaf awal tadi saya nak kata apa? Ingat, kita ulang balik. Keluarga paling mulia keluarga Nabi. Ahli keluarga paling baik keluarga Nabi. Tarbiyah paling baik keluarga Nabi. Maaf ada juga di kalangan para sahabat yang sebarkan fitnah yang sama juga. Allahu Akbar. So siapa kita yang rasa kita tak terpengaruh sangat dengan fitnah? Sebab tu kita jangan pergi hampir benda-benda lagu tu. Kita pun akan damage juga hidup kita. Jangan tu. Jalan penyelesaian di hujung Nabi ajak nanti kat kita. Tapi kita tu untuk tajuk ni. Bayang, keluarga terbaik, keluarga yang ditarbiyah Allah pun. Allah ujian. Wih, sengit. Menyengit dengan tajuk macam ni. Jadi, dia pada tanya, ni Aisyah ni apa ni? Teori pertama sampai. Teori kedua sampai. Aisyah ada problem dengan Nabi bah. Besar bini ramai. Balik asing. Balik asing. Dia mai pula teori kedua. Aisyah ada skandal bah. Allahu Akbar. Masa itu dia nak dia mai dah teori, dia mai. Kerja netizen lah ni. Zaman tu. Dah ada netizen dah. Ada. Dalam wajah yang lain, Jadi depa semua pakat dia cakap, kira lah ni dekat Madinah benda dah jadi caca merbau dah. Habis. Kira nak tunggu tuan badan mai ya? Nak tunggu Siti Aisyah dengan Saidina Safwan mai. Belum lagi, tak tahu lagi. Semua orang tak tahu. Semua orang ni duk tahu Aisyah MIA, missing in action. Tunggu sampailah Siti Aisyah dengan Saidina Safwan. Apa orang kata? Atas unta. Apa orang kata? Tadi orang duk kata nikut. Jadi bila balik lagu tu orang kata apa? Kalau orang utara kata dia dah. Kalau orang negeri kata apa? Kalau macam betul dah fitnah tadi tu. Tu deh. Negeri. Dan dah kau barang. Dan dah agak dah. Kalau orang Perak kata lagu mana? Kalau orang Perak dia buat macam mana? Kita bakar. Nampaknya tu nak bakar Ustaz. Macam mana Ustaz? Allahu Akbar. Tapi kesian Aisyah Nabi Ustaz. Jangan fitnah ni jangan. Sebab tu kita semua yang mana yang kena benda ni, kena baca cerita ni, diubat hati kita. Dia ubat dengan kata, ya Allah, keluarga Nabi pun kena. In fact, bila kita baca cerita Nabi, sebab cerita Nabi ni dahsyat, hakimnya Allah. Jadi bila kita baca cerita yang fitnah dahsyat ni, maka kita akan
tak terlupa dah fitnah yang kena kat kita. Faham tak? Lah, Kita dah into dah benda ni, kita dah baca, kita dah selam dah, kita dah duduk macam duduk kat zaman tu dah. Yang tu yang penting. Jadi bagus sebenarnya program ini, bagus sangat. Jadi bila Siti Aisyah sampai-sampai pakat orang semua, bukan saja kata, orang biasa kalau benda macam ni tadi Bang Bil buat macam mana? Bila saya kata orang Nogoi tadi Bang Bil buat macam mana? Nampak muka, nampak muka. Tangan macam tangan. Betul, Siti Aisyah kata aku masuk tu orang pakat duk buat muka kat aku. Pandang sengit lah. Pandang serong, pandang sengit, pandang sebelah mata. Allah. Semua benda. Nabi macam mana Ustaz? Masa balik tu keadaan Nabi macam mana Ustaz? Nabi dah ada dekat masjid dah. Nabi dah memang duduk dengan sahabat, dah duduk fikir lah ni. Nabi duduk fikir, betul ke Aisyah buat kat aku macam ni? Sebab tindakan Nabi, Allah kata dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi punya tindakan mesti wahyu. Jadi kalau katalah Aisyah betul, Allah akan bagi tahu dah, Aisyah tak ada apa, jadi Nabi relax. Betul. Nabi akan bagi tahu, jangan dengar tu fitnah, tapi benda tu tak berlaku. Nabi duduk wahyu tu tak berlaku, belum lagi. Allah. Jadi bila wahyu tak ada, so macam mana Nabi punya judgement? Sebab benda tak nampak. Jadi duduk dalam keadaan macam tu, Nabi berlaku macam tu. Jadi Nabi duduk dengan sahabat dekat masjid. Siti Aisyah sampai Siti Aisyah heran. Pasal apa semua orang pakat duduk bercakap-cakap. Tengok Siti Aisyah duduk bercakap-cakap. Dia daripada tempat tu dia nak balik rumah dia jadi macam tak selesa. Dia tak tahu cerita lagi ni. Tak tahu. Cerita tengah keluar ni dia tak tahu lagi. Dan semua orang kena tahu ni Siti Aisyah balik ni rumah mana ni? Ni rumah yang mana? Inilah rumah hijau, kubah hijau tu. Masjid Nabawi tu. Iya. Allah. Jadi dalam rumah tu lah Nabi main, Nabi tak masuk. Nabi masuk sebab Siti Aisyah baru sampai, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi jenguk aja. Nabi kata, Aisyah sihat kah? Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Rumah tu jawab, Waalaikumsalam. Nabi jenguk dalam. Masuk jenguk Yang disebut dalam riwayat Siti Aisyah kata jenguk tu kita faham. Itulah langsung. Yes. Bayang. Aisyah sihat kah? Sihat. Okey. Nabi belah. Bini rasa macam mana? Selalu bini saya buat saya macam tu. Okey. Okey ya? Okey. Belah. Saya faham. Faham sangat. Faham sangat. Sedih. Jangan ya Allah. Terkesan. Betul. Macam hai takkan tak mau singgah langsung. Takkanlah. Aku baru balik. Kau gagal. Kiss takkan tak ada. Baru balik kan? Cari rezeki. Betul. Siti Aisyah baru sampai kan daripada outstation dengan Nabi kan, musafir sama-sama kan? Allah, apa masalah ni Ustaz? Dah lah Siti Aisyah tadi tertinggal sebab apa? Dia tertinggal rombongan. Dia tahu dah ada orang nak selamatkan dia. Dia pun tak tahu orang nak selamat. Di mana dia dalam keadaan cemas. Tiba-tiba dia dah selamat sampai dekat rumah. Untuk POV Siti Aisyah, dia duk rasa, aku baru lepas daripada bahaya tengah padang pasir kot. Takkan Nabi mai buat lagu tu kat aku. Kalau ikut kan Ustaz, kalau ikut orang perempuan, patut dia yang patut rasa merajuk. Pasal suami dia tak datang tengok dia balik pun. Betul. So Nabi selak, Nabi tengok, Aisyah, okey kah? Okey, dah. Wala senyum, kita semua tahu Nabi muka senyum, betul kan? Sini Siti Aisyah tak cerita pun kata Nabi senyum kadang-kadang. Jadi Siti Aisyah, isteri, dia mesti boleh baca punya gerak badan kita. Jadi bila dia tengok lagu tu, sudah, ni apa ni? Dan ketika itu, maafkan saya, kalau baca dalam hadis, Siti Aisyah kata selang 2-3 hari dia jatuh sakit. Dan pada pandangan saya, ni pandangan saya kerdil je boleh jadi salah nah. Dia tak sebut dalam hadis, Siti Aisyah tak sebut. Saya je sebut sebab kita baca, kita analisis, kita baca, boleh jadi kot. Apa dia? Hak orang kata penyakit ain. Bila orang duk tibai banyak sangat, orang duk mengatar, jadi orang tu badan dia jadi sakit. Dia jadi lemah. Dia jadi sakit. Jadi Siti Aisyah kata aku jadi sakit lagu ni, aku bertambah sakit bila Nabi tiap-tiap hari duk buat lagu tu ya. Jenguk belah. Allah. Jenguk belah. Makan sekali dak, minum sekali dak, duduk sekali dak, sembang pun dak. Jangan. Bayang ni, maaf kalau saya boleh selit lagi, maaf Datuk kalau saya boleh selit. Siapa dia perempuan ni? Ni perempuan ni siapa? Ini penghulu syurga ni. Yo, betul Ustaz. Penghulu syurga pun damage emosi dia. Kita jangan. Sebab tu saya pesan yang dalam ni, tolong siapa jangan terlibat dengan benda-benda lagu ni, jangan.
Dan perkara ni berlaku selama sebulan. 30 hari Bang Bil. 30 hari sebulan Bang Bil. Allah kau jadi kat kita tambah seorang lagi. Tak nak layan ya. Tak apa. Ni jauh sangat kesimpulan ni. Ada video lah. Ada live lah. Kesimpulan. Gurau. Allah, kita ni nak meriahkan suasana je. Ya, tak ada niat pun. Nampak tak serius pun. Nampak tak serius. Cuba tengok beg kuning. Ada beg kuning. Alamak, risaulah Ustaz. Betul Ustaz? Okey, dah 30 hari. Okey. Tak ada wahyu. Tak ada, Nabi mai jenguk. Jadi bila beberapa hari jadi macam tu, apa berlaku pada Siti Aisyah? Siti Aisyah minta mana ibu, sebab tu saya cakap tadi kok mana pun minta izin kan. Siti Aisyah walau macam mana sekalipun, dia bagi tahu dekat Nabi, masa Nabi jenguk dia sekali, dia kata, "Ai nak balik rumah mak bapak ai." Tapi nampak macam orang Damansara pula cakap macam tu. Ai hantar balik rumah mak bapak ai. Tapi mereka bukan berjiran kan Saidina Abu Bakar punya rumah kan? Pandai. Tak mana rumah Saidina Abu Bakar. Ni saja saya cerita bagi tuan-tuan nampak. Nanti bila tuan-tuan pergi Mekah, kita doakan semua orang yang ada dalam ni Allah jemput pergi Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tengok elok-elok. Okey, katalah kita ambil kita punya posisi sekarang Kita dua katalah menghadap kiblat macam ni. Okey. Raudhah atau rumah kubah hijau belah sini. Okey. Bertentang dengan rumah hijau, kubah hijau tu, rumah Nabi tu, bertentang ke sebelah kanan, straight je tuan-tuan akan nampak ada pintu-pintu corak kayu. Atas tu dia tulis dah memang rumah Saidina Abu Bakar. Dia memang tulis. Dekat apa Ustaz? Daripada Babu Salam. Jadi berapa? Dekatlah kan? Dekat. Jadi Siti Tara dekat lagu tu pun minta izin. Tara duk tengah fitnah tu pun minta izin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu baiknya Siti Aisyah ni kata. Siti Aisyah kata, I nak pergi rumah mak bapak I. Dia minta izin pergi. Jadi duduk rumah Saidina Abu Bakar lah. Dia duduk. Siti Aisyah mai. Mak, ni tak tahu lagi ni. Nampak tak? Punya baik keluarga Nabi. Tak pi sama tumbah. Bahasa utara kata tak pi sama tumbah. Apa sama tumbah ni apa maksudnya? Macam sambal Ustaz? Bukan sambai tumbah, bukan. Yang tu sampai tomeh lain. Ni sama orang kata apa? Duk pi sama tumbah. Allah, macam mana nak sebut lah? Tak sekat jarang. Bukan. Maksudnya macam duk pi tanya, duk pi kat orang ramai duk tanya ni apa duk buat apa? Sama tumbah tu duk pi ambil tahu benda duk. Dia duduk dalam rumah duk mengenang apa ni benda jadi. Tertanya-tanya Ustaz. Tertanya-tanya. Tapi bukan tertanya-tanya tu sama tumbah tu duk pi buat ramai, duk pi kacau, duk ambil tahu benda lagu tu. Jadi bila tu dia pergi kat mak dia tanya, "Mak, masa sampai kat rumah Siti Aisyah kata ni, boleh baca hadisul ifki." Dia yang cerita, Siti Aisyah cerita kat kita. Beliau yang cerita. Dia kata, "Mak, pasal apa orang duk buat macam pandang saya serong ni? Daripada rumah Nabi duk keluar tu pun orang duk kata, tu dia. Duk tengok isteri Nabi hak ni. Dia duduk heran pasal apa orang duk buat lagu tu kat dia. Jadi bila dia balik dia kata, "Mak, betul ke orang apa pasal apa orang duk buat kat saya lagu ni? Betul ke orang duk kata kat saya?" Dia tanya mak dia lagu tu. Apa jawab mak Siti Aisyah? Mak Siti Aisyah kata, "Biasalah Aisyah hoi, suami kamu tu isteri ramai." Dia jawab takat tu je. Tapi sebab Siti Aisyah yang cerdik, dia kata, "Mak, bila mak jawab lagu tu, makna betul lah orang duk mengata kat saya lah ni." Mak dia pun teriak. Sebab apa? Sebab masa fitnah awal sampai, sebelum Siti Aisyah balik, mak dia dengar dalam satu qila, satu riwayat, pengsan lah. Sebab terkejut anak dia punya kena fitnah macam tu. Pengsan dah. Mak dia kata, "Biasa Aisyah." Maknanya mak dia dah duk adapt dah benda tu. "Biasa Aisyah, suami kamu tu isteri ramai, senang orang nak bawa mulut." Bila dengar lagu tu Siti Aisyah menangis. Sebab apa? Tu suami dia duk, maknanya dia tahu kata suami dia dah terkesan lah benda tu. Tapi Nabi sebab wahyu. Tak ada wahyu macam mana Nabi nak jawab? Jadi bila jadi lagu tu, selang sampailah kepada masa yang ditentukan. Nabi panggil para sahabat beberapa orang, termasuklah Sayyidina Ali pun ada. Nabi tanya pendapat sahabat. Apa soalan Nabi dekat sahabat? Tuan-tuan tengok elok-elok nah. Soalan dia ialah, aku ni kena dengan Aisyah ke atau dah boleh pisah dah dengan Aisyah dengan sebab benda ni? Pendapat sahabat. Jangan. Sahabat yang pertama daripada Ansar, dia kata apa?
Isteri Nabi orang yang baik, keluarga Nabi orang yang baik, kami kenal Nabi keluarga yang baik. Maknanya benda ni Siti Aisyah pasti tak akan buatnya. Dia bagi logo tu. Muktamad. Tapi Saidina Ali jawapan dia lain. Yang ni yang buat setengah orang bila baca, dia ada perasaan tak berapa syok dengan Saidina Ali. Tapi saya ambil bahagian ni untuk huraikan sikit. Saidina Ali kata apa kat Nabi? Ni kawan yang pertama. Saidina Ali pula kata apa? Nabi, kalau Nabi nak orang lain yang macam Siti Aisyah, yang lagi elok daripada Siti Aisyah, yang lebih ada ramai lagi kalau Nabi nak pisah. Allahuakbar. Okey, sebab apa Saidina Ali jawab lagu tu? Sebab saya hurai. Sebab Saidina Ali bukan pandang Nabi pada seorang lelaki. Saidina Ali memandang Nabi sebagai pemimpin, ketua. Kalau, maaf, yang ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir ketika menghuraikan tentang ayatul Quraniyah berkaitan dengan yang ini, surah An-Nur ayat 10 sampai 26. Ni cerita dia. Jadi Imam Ibnu Katsir kata apa? Cara dan kaedah orang nak goyang Nabi sebenarnya, nak bagi Nabi sibuk sebulan jangan bincang pasal benda lain, duk termenung tentang benda ni. Mereka nak rosakkan Nabi punya pentadbiran Nabi. Sebab apa? Sebab peristiwa ni jadi selepas Nabi pulang daripada perang bersama dengan perang Ahzab. Nabi kata apa? Nabi kata, sekarang apa jangan takut, kita yang akan serang mereka pula selepas ni, dan mereka tak akan mai lagi ke Madinah. Nabi buat ucapan macam tu. So orang Yahudi, munafik, mereka dengar benda ni, mereka mula sebarkan benda-benda fitnah macam ni sebab nak goyang Nabi, sebab kekuatan tak boleh dah, apa tak boleh dah. Dia duk kacau Nabi dalam bab lagu tu. Ganggu pentadbiran lah. Jadi Saidina Ali boleh baca benda ni. Jadi daripada Nabi duk serabut, okey, selesai pisah, kahwin yang lain, maintain jaga negara yang elok balik. Boleh faham tak maksud saya? Bukan Saidina Ali jahat, sebab nanti kan ujung hari nanti kan Saidina Ali ada biasa berperang dengan Siti Aisyah kan. Maafkan saya, kita tak mau bincang tajuk tu lah. Tapi nak bagi tahu kata, bukan Saidina Ali jahat. Saidina Ali bagi solution kepada Nabi. Sebab kalau tidak, kalau Nabi nak ni, buat apa Nabi panggil sahabat kalau Nabi tak mau solution? Betul. So Nabi nak pandangan. Bila Nabi dengar solution semua cakap macam tu, Nabi naik mimbar. Nabi naik mimbar, Nabi bagi khutbah. Nabi kata apa? Keluarga aku keluarga yang baik. Nabi kata, aku tahu keluarga aku, dan siapa yang buat fitnah keluarga aku, dia pasti akan Nabi bagi. Bangun sahabat daripada Ansar, daripada keturunan Aus. Dia kata, Nabi, kalau yang buat Nabi daripada keturunan kami bersedia pancung tengkok dah. Habaq terus. Memang sebab apa? Sebab tengah jadi genting sama ada Nabi nak pisah dengan Siti Aisyah atau nak kekal dengan Siti Aisyah. Habis Nabi khutbah, Nabi turun mimbar, Nabi bergerak ke rumah Saidina Abu Bakar. Moment of truth. Semua keluar ikut Nabi nak tengok ni apa nak jadi ni. Maksud saya, cuba tengok elok-elok lah. Ni keluarga terbaik ni, keluarga wahyu, keluarga presiden, keluarga yang menjadi contoh toladan kita. Benar. Semua orang ikut, tunggu depan rumah. Nabi masuk dalam rumah, Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Nabi masuk. Nabi duduk di depan pintu tu, kat tepi pintu tu saja. Nabi tak masuk dalam. Nabi duduk kat tepi pintu, Nabi duduk. Sayyidina Abu Bakar, Ummu Ruman, mak Siti Aisyah nama Ummu Ruman radhiyallahu anha wa ardhaha, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa alaiha salam ada kat situ. Nabi duduk ada situ. Nabi muqaddimah apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat syahadah dulu. Bila Nabi buat macam tu, lepas tu Nabi sambung, amma ba'du macam khutbah. Maknanya apa? Yang ni memang keputusan besar Nabi nak buat. Semua orang duduk situ, semua orang, macam mana ni? So Nabi kata apa? Ayat Nabi, Aisyah, kalau kamu tak buat benda ni, jangan takut, Allah akan bersihkan nama kamu. Kalau Nabi cakap takat tu saja tak apa. Nabi sambung pula. Ada lagi Ustaz? Aisyah, kalau kamu buat, orang perempuan dia tak suka yang ni. Betul. Betul. Tadi tu dah boleh habis dah. Habis dah.
Tapi sebab Nabi kena ajak kita. Nabi melakonkan watak tu, Nabi kena tunjukkan kita. So Nabi sambung, Nabi kata, Aisyah, kalau kamu buat, bertaubatlah, sesungguhnya Allah menerima taubat. Rum, air mata Aisyah jatuh. Dia pi ke ayah dia. Siti Aisyah kata, aku menangis. Sebelum tu maafkan saya abang dulu nah. Ni kira ni kita dah fast forward dah panggil. Kita dah laju dah kan, kita dah laju dah. Sebelum tu ayat Siti Aisyah dalam hadis tu dia kata apa? Aku tiap-tiap malam tidur berendam air mata, sehingga kan bila aku bangun pagi aku sedih, aku menangis, tapi mata aku tidak mengeluarkan lagi air mata. Habis air mata Ustaz. Oi, jangan. Sebab tu saya bagi tahu tuan-tuan, tolonglah jangan. Dan siapa yang kena ni, perasaan hampa ni tengah dihurai daripada cerita ni. Oh, jangan. Siti Aisyah bila jadi lagu tu dia menangis. Dia bahasa utara, dia tak buat lagu tu, tapi nak abang gambaran. Bila dia dengar Nabi kata, Aisyah, kalau kamu tak buat, jangan takut, Allah bersihkan nama kamu. Orang perempuan dia nak dengar tang ni je. Sebab menunjukkan kata laki dia percaya kat dia. Sekali Nabi sambung, kalau kamu buat Aisyah, kamu taubat, Allah menerima taubat. Ayat mata dia lompat pergi ke ayah dia. Mana bukan melompat, mana dia terus menderu pergi ke Saidina Abu Bakar. Apa kata dia? Ayah, tolong jawab Nabi, habarkan Nabi, aku tak buat. Saidina Abu Bakar, apa gelaran Saidina Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar kata, Aisyah, tu Rasulullah, aku nak kata apa? Anak suku lawan dengan Rasulullah. Macam mana? Membelah bahagi. Percayalah cakap saya. Tak ada orang backup kan? Memang tak ada. Cerita ni lagi dahsyat daripada drama Dia Bukan Milikku. Aisyah. Terangkat daripada tadi. Betul. Makna kalau dalam cerita Korea ni, kalau katalah Aisyah lompat kat Saidina Abu Bakar kata, ayah jawab kat Nabi. Saidina Abu Bakar tengok kat Nabi tu, terus keluar dia punya iklan subtitle dia. Betul. Kalau cerita Indon dia jadi zoom in zoom out. Muka dia ni 9 orang. Bukan semua yang ada. Masuk tukang kebun kat belakang. Aku pun ada juga. Tukang kebun kat belakang pun dia pergi Ustaz. Gila kan. Ustaz ni cerita serius ni. Tadi dah pergi dekat Saidina Abu Bakar. Lepas tu dia kata, saya tak boleh kawal mulut saya nak cakap kau. Sama Ustaz. Maafkan saya. Kalau cerita Hindustan terbakar rumah Ustaz. Habis dah. Dah guling dah. Habis. Bapak dah tak boleh cakap. Dia punya love ni. Dia punya soundtrack slow dia. Pakai biola Ustaz. Habis. Muhabbatin. Travel Ustaz nama Muhabbatin. Nanti dia Habis. Tapi maaf saya. Dan saya rasa cerita ni belum lagi orang adaptasi untuk buat dalam cerita hidup orang betul. Sebab cerita ni dia ada solution semua benda. Jadi bila jadi lagu tu, Nabi kata, amma ba'du, Nabi habar Aisyah, kalau kamu tak buat, jangan takut, Allah akan bersihkan nama kamu. Kalau kamu buat bertaubat, Allah akan menerima taubat kamu. Siti Aisyah menangis, dia kata, aku pergi ke ayah aku, kata, ayah jawab kat Nabi, aku tak buat. Saidina Abu Bakar kata, macam mana aku nak jawab? Tu Nabi. Dia pergi kat mak dia pula, dia kata, mak tolong Ustaz. Mak dia kata, Aisyah, ayah kamu pun tak kata apa, takkan aku nak cakap? Masa ni lah orang kata dia menuntut kita dengan Tuhan. Yang ni yang kata tu Allah akan uji kita. Dia nak kita dengan Tuhan aja. Siti Aisyah menangis tu, dia lap air mata dia kata tak apalah. Kalau macam tu biar aku sendiri jawab dengan Nabi. Seram. Dia duduk depan Nabi, dia kata apa? Saya tahu saya muda. Ni jawapan dia. Saya tahu saya muda. Saya hafal Quran pun sikit. Itu jawapan dia bagi dulu. Dan bila saya kata dekat Nabi, saya tak buat benda tu dan Nabi telah termakan dengan fitnah ni, Nabi mungkin tak akan percaya kat saya. Sedangkan memang saya tak buat. Dan kalaulah saya kata dekat Nabi, saya buat sedangkan saya tahu saya sendiri tak buat, maka saya tak boleh kata apa melainkan, ini kata isteri Nabi, baru layak jadi isteri Nabi lagu ni, melainkan saya hanya cakap apa yang Nabi Yusuf kata ketika dia difitnah. Ayah Nabi Yusuf kata ketika dia difitnah, Nabi Yaqub, apa dia? Fasabrun jamil, Allahul musta'anu ala ma tasifun. Dia baca Quran depan Nabi, dahsyat.
Saya nak abang-abang, benda lagu ni isteri je boleh buat dengan suami. Orang lain tak akan berani ni. Bini ustaz je boleh jawab ustaz. Bini MP je boleh jawab. Bye. Saya gerak. Saya dah terlepas cakap ni. Saya gerak dulu. Dah sama. Bini ustaz je akan berani jawab ustaz. Bini MB je berani jawab MB. Bini mufti je berani jawab. Bini tu imam je akan berani jawab tu imam. Dalam cerita ni, bini Nabi je yang akan boleh jawab Nabi. Memang itu sunnatullah. Suatu buat teruk sangat bini kita duk jawab lawan jawab kita hang siapa dia? Mana boleh lah. Boleh. Okey lah. Okey lah. Okey. Maknanya apa? Ini lambang keluarga bahagia. Bawa balik pada mana ni? Balik apa balik? Mama jangan nak sama teman Dah dapat green light tu. Bini Nabi je. Jawab. Okey je, no problem. Jadi kita tak patut nak kata, apa you duk lawan cakap ai? Orang lain kat luar hormat ai, you rupanya. Dah. Nabi patut layak cakap macam tu. Nabi pun steady, tak ada apa pun. Itu keluarga. Kita dah bang, ni keluarga bahagia. Kalau keluarga kita ada sikit-sikit susul galur, orang kita perentak macam tu, bersyukur kita ada keluarga bahagia punya sifat dan ciri. Betul Ustaz? Macam ni Ustaz? Dia kata, kalau aku cakap kat Nabi kata aku buat sedang aku tak buat. Kalau aku mengaku aku buat sedangkan memang aku tak buat. Aku tahu benda tak akan Nabi percaya mana-mana. Biar aku cakap apa yang ayah Nabi Yusuf cakap ketika dia difitnah, yang berlaku kepada dia. Fasabrun jamil, innallahul musta'anu ala ma tasifun. Allahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itulah yang paling indah untuk aku, dan Allah sajalah yang akan menyelamatkan aku. Bila dia jawab lagu tu Bang Bil, Nabi bangun. Ketika Nabi bangun itulah Nabi berhenti. Dan orang semua pandang pada wajah Nabi. Dan ketika itulah momen. Bayangkan dahsyatnya isteri Nabi, keluarga Nabi. Dia baca ayat Quran kat Nabi, dia punya situation, terus wahyu turun jawab dia. Masa tu juga Ustaz? Masa tu juga. Yang power situ. Maknanya wahyu turun masa tu, Nabi ada situ, isteri sahabat-sahabat semua ada situ. Wahyu turun dekat Nabi. Nabi diam seketika. Habis wahyu selesai, Nabi kalih dekat Siti Aisyah. Nabi senyum ke Aisyah. Nabi kata apa? Aisyah, gembiralah, Allah bersihkan nama kamu. Allahu Akbar. Surah Nur ayat 10 sampai 26. Tu wahyu dia turun tu. Tu wahyu turun. Ustaz nak baca ke surah tu? Petik senang. Orang baca. Taklah yang member kita minta. Kita baca. Macam mana nak tahu? Sebab jarang Ustaz nak dapat dengar cerita-cerita macam betul Amir Jarang. Kami pergi kuliah jarang sibuk gegar berganza, meletup radio apa semua. Ini jangan ni kita bantu kan Ustaz. Tapi balik ni jangan, saya tak boleh cakap kat isteri saya ni, lagi tinggi dia naik pada saya. Tapi nak buat macam mana? Kita aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Allah kata ni rahmat Allah bagi kat kita. Innal ladzina ja'u bil ifki, ni ifki tadi tak? Usbatum minkum, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dahsyat itu ialah segolongan daripada golongan kamu. Allah abang saya ada. Nabi Muhammad yang duk buat cerita ni bukan orang Johor pun, orang duk ada keliling hang. Orang Islam sendiri, orang yang munafik yang kuat yang bawa ni adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Saya ambil kesempatan ni sebab YB ada, saya doa kat semua orang yang ada dalam ni supaya kita semua jangan jadi orang munafik. Orang munafik ni dalam bahasa Inggeris dia panggil hypocrite. Depan kita dia pakai macam kita, jubah sama kita, kopiah, songkok, sorban, kain pelikat, baju Melayu, telekung, sama macam kita. Abdullah bin Ubay bin Salul ni duduk di mana? Dalam saf masa semayang dengan Nabi, belakang Nabi. Dia keluar masuk rumah Nabi, keluar masuk masjid Nabi. Ni jahatlah ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sebab tu dalam haji dan umrah ketika kita tawaf, baik tawaf baik sa'i,
Dua-dua tempat mustajab doa, kita tak akan tinggal doa ni. Apa dia? Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkan kami daripada orang munafik atau sifat munafik. Dan saya ambil peluang malam ni, ya Allah, jauhkan kami semua daripada sifat munafik. Amin. Amin. Ya sebab akhir zaman yang duk buat fitnah ni bukan orang lain. Maaf lah, Bang Bil, kita ambil contoh-contoh semua yang ada dalam ni je. Pertama, kita ambil alang-alang, kita petik je. Tak akan buat fitnah kepada ustaz, melainkan ustaz juga yang akan buat. Tak akan buat fitnah kepada artis juga yang akan buat. Tak akan buat fitnah kepada imam, melainkan imam juga yang akan buat. Kumpulan yang sama je, yang ada keliling tu je yang akan buat. Tak akan buat fitnah kepada pemimpin, melainkan yang bersama dengan kepimpinan juga yang akan buat fitnah. Percayalah, ni berlaku kan? Ni petunjuk dia. Ni petunjuk dia. Sebab tu orang tua-tua kata buat baik berpada-pada, buat pada. Jangan over. Sebab kalau tak orang makan kita. Buat jahat jangan sekali. Sebab dengan jahat tadi tu dia boleh fitnah kita. Kalau kita buat baik pun dia boleh fitnah jahat lagi dahsyat. Betul. Jaga ni kawan-kawan semua ni, jaga. Ni maaf tu saya duk kesian kat anak-anak yang duk orang ambil video depa duk bully orang. Betul, depa bully orang dah jahat apa semua kan. Cuba bayang video tu tak habis, esok dia nak minta kerja, orang tunjuk ni, dia ni lah yang duk bully orang tu, ni muka dia ni. Macam mana dia nak ambil kerja esok? Habis lah. Ya, buat jahat jangan sekali. Oi, jangan ya Allah. Jadi bila Nabi kata-kata lagu tu, turun wahyu, Nabi kalih kat Siti Aisyah, Nabi senyum. Sebab kita semua tahu kan, saya duk cerita dua-dua POV tadi kan, POV Nabi, POV Siti Aisyah. Maknanya Nabi bukan buat jahat kan, Nabi ni atas mimbar, Nabi khutbah, betul tak? Betul. Nabi bela Siti Aisyah, betul tak? Tapi Siti Aisyah tak tahu kan? Siti Aisyah tak tahu kan Nabi duduk buat lagu tu kan? Ataupun mungkin dia dengar sebab dia kat rumah, tapi sebab dia duduk rumah Sayyidina Abu Bakar, bukan duduk rumah sendiri. Dia tak tahu. Jadi bila Nabi dapat wahyu tu, Nabi kalih kat Siti Aisyah, Aisyah, berita gembira untuk kamu. Allah bersihkan nama kamu. Orang semua pakat seronok lah. Dan semua orang tahu Nabi tak balik rumah sebulan. Mak Siti Aisyah, pipi kat Siti Aisyah, dia peluk Siti Aisyah dalam tu. Mak aku peluk aku. Mak aku bisik kat aku. Siti Aisyah bersih peluk dia, sayang Siti Aisyah. Bisik kat Aisyah, sudah, pi kat suami kamu, pi kat Nabi Muhammad, pi. Maksudnya macam ni lah. Dah saya Aisyah pi kat suami, pi balik kat suami kamu dua orang elok-elok balik. Siti Aisyah tengok kat dia, tak mau. Betul. Hadis. Betul. Saya baca pun Allah. Dia merajuk sebab apa? Laki dia tak percaya kat dia. Saya nak try ni. Tak mau. Pergi duduk dengan mak kau tu. Kita tengok pun kita tahu ni keluarga bahagia, ni keluarga bahagia. Allah. Dia tak mau. Mak dia cakap lagu tu, Aisyah pergi kat suami kamu, sudahlah dah sebulan dah tak ada sekali. Tak mau dia. Nabi kena pujuk dia. Allah. Sebab apa? Dia kata, masa aku susah tak ada, aku ada Allah saja. Aku nak puji Allah yang sekarang merajuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah ini asal setakat isteri kita merajuk standard lah. Bagus ya. Dapat bawa pergi Habib settle lah. Pergi Habib. Dapat 2-3 kalung. Ayang abang. Cak cik itulah dalam kereta. Dah dapat gelang Ustaz. Allahu Akbar. Selesailah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi selesai. Itu menjawab semua benda yang Abang Bil nak tanya kita tadi daripada awal. Betul tak? Betul. Kita nak bincang tajuk fitnah ni macam mana ni Ustaz? Inilah cerita dia. Itulah. Tapi kita dah lajak ni macam mana ni? Betul Ustaz. Masalah ni tak apa, saya baru tanya satu soalan, ada 6 lagi ni. Kacau. Ya selesailah Ustaz. Selesailah. Maknanya kat situ kita dah belajar banyak. Okey, apa pengajaran yang kita boleh dapat? Abang Bil try dulu. Kita pergi satu-satu, simple. Allah berat, nampak berat. Ustaz tanya kami pula. Kira bila suami dah kata settle tu tak payahlah banyak-banyak. Orang suruh balik tu balik ajalah. Tak payahlah. Dah tadi kita pula, ini dia pula kan. Jangan pula. You orang tu tak percaya kat I. Kan? Sudah, benda settle. Benda dah selesai lah, alhamdulillah. Dalam mengaji ilmu ni ada 3 jenis orang. Orang yang pertama, tadi sebelum kita start YB, sebelum kita start tadi tu, dia tak faham. Sampai dah lah ni dia duk tak faham juga. Masih lagi. Dia kata, "Dia ni bincang apa ni?" Orang macam ni tak apalah,
Tak ada untung, tak ada rugi. Tadi pun tak faham lah, ni tak faham, tak faham, hampir begang lah. Dia kata, ni awak mereka duk cerita. Faham tak? Dia tak faham. Amboi, cerita macam-macam dah, semua bahasa keluar takkan tak faham lagi. Tapi memandangkan dia tak faham juga, tak apa. It's okay. Yang dia dapat yang Korea tadi tu. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Dah betul dia bertanya dia, hampir tadi tak tahu lah dia duk cerita apa. Tu zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Bukan tukang kubun pun masuk. Dia dapat yang tu. Oh, itu yang dia dapat. Itu golongan yang pertama. Yang pertama dia tak faham, kata apalah, khalas, tak ada masalah lah. Golongan yang kedua, dia tadi tak faham sebelum kita start. Lah ni dia dah faham sangat. Alhamdulillah, yang ni golongan yang untung. Bagus, kita suka. Yang pertama pun kita suka, yang kedua pun kita suka. Khalas. Yang ketiga bahaya sikit. Tadi dia tak faham, sekarang dia salah faham. Salah faham. Salah faham. Salah faham. Dia faham. Oh, maknanya fitnah ni okey lah. Kita nak selesaikan masalah ni. Dia balik dia bawa fitnah pula lagi. Apalah Nabil dengan Ustaz Don tu. Dia mau datang macam-macam cerita tak dapat lah, tak apa. Satu lagi hal. Tapi okey Ustaz, macam mana kita nak pupuk? Sebab benda ni dia dah berlaku dekat dalam kehidupan seharian. Dia dah jadi lifestyle tau. Betul. Sebab dekat telefon lah Ustaz. Okey. Sebab cerita semua dah keluar dekat telefon. Kadang-kadang kita nak lalu, kita tengah nak belajar mengaji yang Ustaz ajar-ajar kat TikTok tu. Lepas tu iklan sekejap. Bulan. Beautiful Nara. Habislah. Cerita-cerita member saya semua keluar lah. Dia macam, aduh, bacalah Sat. Saya ingat Sat sangat. Nak yang viral sekarang ni. Tanya lelaki kau. Tanyalah lelaki kau. Kau siapa Tanyalah lelaki kau. Allah. Aduh, ya Allah. Dah saya nak pergi klinik pun bini dah tak bagi dah. Nak pergi ambil ubat kejap lah. Tak ada. Masalah Ustaz. Ni semua lah ni. Sebab benda ni tak apalah tu, ni bini saya doktor lah ke mana? Allah. Lagi jahanam. Lagi teruk Ustaz. Tak boleh tu Ustaz. Ustaz langsung. Tak boleh. Habis tu macam mana Ustaz? Sebab dia dah duduk dekat ujung jari lah ni. Macam mana nak istiqomahkan diri kita untuk kita kalau dapat sesuatu cerita tu, dapat satu fitnah tu, kita nak cut off kita habiskan. Macam mana Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, nombor satu, semua kena ingat, simple ya. Ni benda yang paling simple. Benda yang paling simple yang kita macam dia tak perlukan apa-apa. Dia macam ni. Benda yang kita nak minta ni, dia benda yang simple ya. Benda yang jangan buat apa. Jangan buat apa. Yang tu je kita nak minta. Jangan buat apa. Jangan cakap, jangan komen, jangan hantar, jangan sembang. Jangan buat apa. Berhenti. Duk kerah lalu tu. Jangan daripada TikTok pergi hantar kat WhatsApp group, habis. Even jangan, benda ni betul ke? Tak payah. Khalas. Jangan. Sebab daripada situ akan keluar pula macam tadi spekulasi, analisis macam yang Siti Aisyah tak balik-balik tadi, daripada bincang macam-macam dah ada. Jangan. Okey, tengok saya balik dah. Antara kita dengan sahabat yang ditarbiah Nabi. Tuan-tuan jawab kat saya, hati siapa lebih ikhlas? Confirm hati para sahabat, betul tak betul? Betul. Kalau hati lagu tu pun mula bercakap sikit je, dia boleh melarat sampai jadi fitnah. Kita ni? Kita? Lagilah. Sebab tu saya kata, benda fitnah zaman lah tak payah duk nak selidik, berhenti je, cukup. Kita ambil kaedah Nabi ajak kat kita ketika mana Nabi jumpa para sahabat. Nabi kata apa? Ni hampa semua jangan buat cerita pasal sahabat-sahabat aku tak mau dengar, sebab aku nak jumpa sahabat aku dengan hati yang lapang. Hampa jangan umai bawa cerita Nabil ke apa ke aku tak mau dengar. Aku nak jumpa Nabi, aku tahu ni member aku selesai. Baik. Dia berhenti. Cukup, jangan buat apa. Tak perlu buat apa. Dia kata, Ustaz, bukankah kita kena? Tak. Tengok. Kata ulama, maafkan saya lah kalau saya salah lah, itu imam lah, maaf. Tidur ni hukum dia harus. Tapi kalau kita niat dengan sebab kita tidur atau kita meninggalkan maksiat, perbuatan meninggalkan maksiat itu hukum dia wajib. Maka tidur tadi boleh dapat pahala wajib. Allah Akbar. Meninggalkan maksiat, buat fitnah tu maksiat, tinggal dia, jangan buat apa dah kat dia, dapat pahala wajib. Selesai. Nampak je ada cerita, tak tahu betul ke tidak, fitnah, tidur. Salah faham. Salah faham. Ustaz kata tadi tidur. Tak, boleh. Itu tindakan yang okey lah. Tapi jangan jenuh. Abang ni ada fitnah.
Tapi benda ni kena istiqamah, Ustaz. Betul. Jangan buat apa. Jangan buat apa. Berhenti. Jangan buat apa. Itulah yang kita minta semua orang buat. Sebab apa? Sebab dalam kan kita baca, okey, ni sekali lagi kalau kita habis sembahyang Isyak sekali lagi, kalau lah kata kita tak baca lepas sembahyang, nanti masing-masing semua baca, sebab ni ayat hadis ni Nabi bagi tahu kat kita, siapa baca 2 ayat ni cukup kafar. Cukup untuk jaga dia malam tu apa dia? 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Amana Rasul kan? Okey, kita cuba tengok ayat dia. Amana Rasul bima ayat lepas tu. Apa? Lepas Amana Rasul apa? Allah Ustaz, Amana Rasul bima Inna Rabbi wal mu'minun kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat apa tu? Ayat pandai. La yukallifu. Yes. Budak ambil video tu. Baik, dapat betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, tengok elok. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nampak perkataan sama tapi beza huruf. Lagi sekali. Laha ma, nanti dulu. Laha ma satu, laha ma kasabat. Kasabat 4. Wa 'alaiha perbuatan jahat itu maktasabat. Maktasabat ada 6. Tadi buat baik ada 4. Kasabat buat jahat ada 6 perkataan. Huruf dia. Sekali lagi tengok elok-elok. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia buat baik dapat pahala, bagi dia buat jahat dia akan dapat dosa. So apa maksudnya? Formula bahasa Arab senang. Bertambah huruf bertambah maksud dia. Kalau kasabat maksud buat, kalau maktasabat hang kena buat sungguh-sungguh. Jadi benda jahat tak akan berlaku melainkan kita sungguh-sungguh buat. Jadi jawapan tadi dah ajak kita, kalau benda jahat mai, jangan buat. Jangan buat apa? Berhenti. Pasti benda jahat tak akan berlaku. Orang ajak pergi mana-mana, jangan pergi, duduk. Jangan buat apa? Duduk ya. Kita katalah dekat sini, kita minta tuan-tuan semua yang ada dekat sini, kita istirahat dalam masa 5 minit. Cuba 5 minit, jangan buat apa? Pegang handphone, duduk diam je. InsyaAllah maksiat apa pun kita tak akan buat. So maksiat nanti Allah Ta'ala bagi tahu, laha benda baik kasabat, buat sikit pun dapat. Tasbih yang paling ringan di bibir, berat di timbangan Allah Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca tu je, tak ada usaha apa pun, ayat liuk pun tak kering, dapat pahala berat di timbangan Allah. Laha mah kasabat. Simple ya. Siapa yang pakai baju, dia baca doa, Alhamdulillahilladzi kasani ma wariya bihi min aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Dan pakai baju semua lengkap lah. Allah ampunkan dosa dia. Siapa yang lepas makan, kena makan, dah habis makan, Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Allah ampun semua dosa dia. Sikit ampun habis dosa. Kasabat. Tapi kalau buat jahat, wa 'alaiha maktasabat. Hang mesti kena ada usaha lebih sikit. Kena forward. Betul. Banyak kerja. Jadi cara dia kalau mai fitnah, jangan buat apa, diam, diam. Tak usah buat apa. Betul. Selamat. InsyaAllah Ustaz. Boleh dapat Abang Bil? Selesai. Tapi Dan kena mulakan dengan istiqamah untuk berhenti tu. Ya. Tapi itulah dia Ustaz. Hakikat dia, istiqamah itu berat. Betul. Istirahat itu mudah. Isteri banyak itu berani. InsyaAllah Ustaz kita. Lagi sekali. Alah rekod ni. Abang bukan nak buat pun, abang. Istiqamah itu berat. Istirahat itu mudah. Isteri banyak itu berani. Sebaik kami tergolong dengan golongan-golongan yang takut. Allah, sian kat kita. Sian kat kita Ustaz. Kesian. Dah cukup dah Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ini hari kita belajar banyak Ustaz. Betul. Satu kisah. Okey kata Tara tu. Boleh nak Tara tu. Jam pun dah tunjuk pukul 9. Alhamdulillah. Adik-adik semua dapat Alhamdulillah. Mak-mak, hajah-hajah belakang. InsyaAllah kita cuba stop. Mana yang dapat kat kita punya ni pun dah implement dah. Tak pasti jangan. Itu dia. Pandai. Selesai. Tak pasti jangan kongsi. Kita habiskan dekat situ saja. So insyaAllah apa yang kita dengar, apa yang kita dapat ni,
kita jadikan manfaat untuk diri kita. InsyaAllah. Kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang tak dapat bersama kita. Betul. Balik Quran ni walau ayat. Tepat sekali. Sampai ke walaupun sepotong ayat kan. So insyaAllah kita dapat kebaikan daripada apa yang kita dah dengar daripada Betul, Ustaz. tepat sekali Mam. Baik. Betul. Jadi kita nak sonok saya bersama dengan Mambil. Saya pun sonok. Terima kasih banyak MP. Sudi kan dan semua ahli jawatan kuasa yang ada yang telah menjumpa kami. Alhamdulillah menteri kewangan apa semua ada ni. Betul. Tadi saya ujung-ujung tadi banyak juga cakap dia kebala ya. Peranan dia tu ada. Peranan dia tu tak ada lah apa kan. Lagi budak datang minta full payment. Tak cakap apa-apa dia. Minta diskaun pula ke apa kan. Dan insyaAllah kalau ada lagi rezeki kami ataupun peluang di masa yang akan datang. Saya pun seronok. Selalu duk gegar bergaza. Tok Ram tu tak habis-habis saya nak nasihat dia sikit. Dia patut duduk majlis-majlis yang macam ni. Tengok kat kamera dia cakap. Jadi Mambil dan tu boleh tak saya nak minta izin sikit alang-alang. Kita dah mengaji banyak dan semua orang nampak macam faham. Salah satu kaedah nak ikat kita faham, kita tutup dengan selawat bagus. Betul. Kalau kita baca selawat sama-sama, kita tutup, tambah kita berada di bulan Rabi' lagi. Benar. Elok kalau kita pun dah baca cerita Nabi tadi dah, yang tu yang seronok tadi tu. Cerita dia best. Cerita Nabi, masya-Allah, tabarakallah. Jadi mohon izin kita selawat ramai-ramai pada malam ni. Mudah-mudahan kita kunci dia elok dalam keadaan kita faham dan kita baca selawat yang simple lah. Selawat pada boleh Ustaz kita minta izin Imam, minta izin. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di sini doa Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamni wa min ghummah bi ahlil badriyah wa min hamni wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatullah salamullah Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tarik panjang sikit. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.